Cuba bayangkan sekejap, ada satu hutan yang tumbuh dalam laut. Akarnya terendam dalam air masin dan ia hidup subur betul-betul kat sempadan darat dengan lautan. Jadi apa sebenarnya hutan paya bakau ni? Pokok-pokoknya tumbuh subur kat kawasan pantai yang berlumpur kat negara-negara tropika macam kita. Kawasan ni sentiasa kena air pasang surut. Dia ada beberapa ciri unik. Dia tumbuh kat pantai berlumpur. Kayu dia keras, kulit tebal. Semua ni untuk tahan air masin. Daun dia pula lebar dan berlilin. Akar ceracak yang terjulur keluar dari lumpur. Tolong pokok ni bernafas walaupun akarnya terendam dalam lumpur. Dia sentiasa malar hijau sepanjang tahun. Cara dia membiak pun, proses ni kita panggil vivipary atau senang cakap, macam melahirkan anak pokok. Biji benih dia dah siap bercambah masa masih melekat kat pokok induk lagi. Bila dah cukup matang, buah dia yang tirus dan panjang tu akan jatuh macam anak panah. Zup! Terus terpacak dalam lumpur dan terus mula tumbuh jadi pokok baru. Okey, pertama sekali, hutan bakau ni, akar-akar dia yang berselirat tu jadi tempat perlindungan anak-anak ikan, ketam, udang, moluska, macam-macam lagi lah. Burung-burung pun suka buat sarang kat sini. Bagi nelayan pula, sinilah lubuk rezeki mereka. Tapi kuasa dia bukan setakat jadi rumah je. Dia ni benteng pertahanan semula jadi kita yang berdiri teguh kat barisan hadapan, melindungi kita semua kat darat ni dari amukan lautan. Cuba kita tengok perbandingan ni. Kalau ada bakau macam yang kita nampak ni, garis pantai kita stabil sebab akar dia cengkam tanah tu kuat-kuat. Ombak dan angin kencang pun jadi perlahan bila langgar hutan bakau ni. Air pun lebih jernih. Tapi kalau tak ada bakau, tanah akan terhakis, pantai makin susut, air jadi keruh dan kalau ada ribut, memang teruklah kerosakannya. Hutan bakau ni adalah penyerap karbon. Dia boleh simpan hingga 5 kali ganda lebih banyak karbon berbanding hutan-hutan tropika yang lain. Ini menunjukkan betapa cekapnya dia sedut karbon dioksida dari udara kalau nak bandingkan dengan hutan hujan tropika atau hutan biasa. Jadi, persoalannya sekarang, kawah hutan bakau ni hebat sangat. Kenapa pula dia diancam? Apa sebenarnya yang membahayakan adiwira kita ni? Inilah antara musuh-musuh utamanya. Banyak hutan bakau diteroka, ditebang habis untuk buat bangunan atau kolam ternakan udang. Lepas tu, ada pula pembalakan tak terkawal sebab ramai nak guna kayu dia untuk buat arang. Tambah lagi dengan masalah pencemaran dari bandar dan kilang yang mengalir ke laut dan juga kesan pemanasan global. Semua ni memberi tekanan yang hebat pada hutan bakau kita. Dan bila bakau hilang, kesannya berantai tau. Bukan setakat hidupan liar hilang rumah. Seluruh rantaian makanan dalam laut boleh terputus. Dan yang paling terkesan, tentulah nelayan pantai yang bergantung hidup pada hasil laut kat situ. Pendapatan mereka akan terjejas teruk. Semuanya saling berkait. Okey, inilah misi menyelamat kita. Ada 4 langkah utama. Pertama, pendidikan. Sebarkan kesedaran tentang betapa pentingnya hutan bakau ni. Kedua, penguatkuasaan. Kena ada undang-undang yang lebih tegas untuk lindungi kawasan hutan simpan. Ketiga, pemeliharaan. Jom tanam semula pokok bakau kat kawasan yang dah rosak. Dan keempat, amalan lestari. Maksudnya, kalau nak tebang pokok pun, guna kaedah terpilih supaya hutan tu boleh pulih semula. Dan macam yang tertulis kat sini, penjagaan alam sekitar bermula dengan generasi muda. Ini adalah kunci segalanya. Masa depan hutan bakau dan juga bumi kita ni memang terletak kat tangan orang-orang muda macam anda semua yang faham dan peduli. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan soalan ni untuk anda fikirkan. Anda pula, bagaimana boleh membantu? Tak kisahlah sekecil mana pun usaha kita, mungkin dengan kongsi info ni dengan kawan-kawan, join program tanam pokok bakau, atau sekadar jadi lebih prihatin dengan alam sekeliling. Setiap satu usaha tu sangat penting. Jadi, apa langkah pertama yang akan anda ambil?